Ustaz, Ya. macam mana nak tahu kaedah mudah untuk berayat dalam bahasa Arab? So, ada dua cara mudah untuk bina ayat. Yang pertama, kita harus menguasai ilmu kosakata dalam bahasa Arab. So, yang kedua, kita pula harus mengetahui cara nak menyusun kosakata tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap. Dalam seminar Celik Arab nanti, kita akan belajar bagaimana cara menyusun perkataan-perkataan menjadi satu ayat yang lengkap semudah ABC sahaja. Dalam seminar Celik Arab ini juga, tuan-tuan akan diperkenalkan istilah-istilah bahasa Arab seperti isim, fi'il dan haraf. Seterusnya, tuan-tuan akan mempelajari cara mengenal jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab serta praktikal daripada ayat-ayat Al-Quran. Bonus seminar Celik Arab ini, tuan-tuan akan belajar ungkapan dan perbualan bahasa Arab serta tuan-tuan boleh praktikkan selepas pulang daripada seminar ini. Pada 20 peserta yang terawal akan mendapat buku MAQ Mahir Arab Jadi Al-Quran secara percuma yang mana tuan-tuan akan mempelajari kosakata bahasa Arab melalui Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehingga surah At-Takatsur. Great promo sekarang dan jadi 20 orang yang terawal dan klik link untuk pendaftaran.